Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Selamat datang ke channel saya, Nightmare Pelangkara. Hari ini saya akan lawan Le Havre. Ya, dia Le Havre. Saya dah export dengan Le Havre. Baik. Hari tu saya dah pakai baju ni. Saya dah pakai baju ni. Ini tak tahu pakai baju apa. Macam Barcelona je lah. Boleh buat. These two teams are going head to head. 3 bintang. Faham tak? 3 bintang. And the match kicks off. Ini kita lihat bola kali sikit lagi. Keeper musuh nampaknya cakap Demas dapat tangkap dengan cekap milik sekali. Orang tengah sini. Finds his teammate. Tidak. Kalau Belly salah sasaran tu. Patut tengah. Aduh. Kita ulang tayang semula. Jatuh. Salah. Kosong. Salah. Nampaknya Demas masuk tendangan tegak jauh. Ada Zolin untuk cuba bawa bola pada kawan ni. Did well to win the ball then. Akhirnya kawan ada juga aduh. Offside macam ni dia tunggu bola. Nampak ada Ben1 ni. Entah Ben buat cuba tendang untuk bagi pada bola tadi. Nampaknya semayang sekali. Bola begitu jauh sekali ada sini. Well read. That's good link up play. Boleh tu bagi kepada cuba untuk That's great determination. He's read that one absolutely perfectly. Nampak tu. Gol. Habis dia daripada Switzerland. Great goal. Kita ulang tayang semula. Cantik. Yes. Tendangan yang sungguh cantik. Tendangan. Super power. Finds his teammate. Mereka cuba untuk pergi ke depan lelaki. Jadi kita dapat melihat ada cuba untuk skor lagi. Tidak. Ada dicoba kan. Cuba bagi ini apa kita? Tidak. Yang tak guna. Okey. Nampaknya habis tu cuba untuk tendangan kedua. Aduh. Ni kena kuat. Habis. Le Havre. Rusah nak sebut lah. Nampaknya Haslan. Pusingan pertama. Tamat. Masuk pusingan kedua. Baik-baik kejap. Nak tukar apa. Alah, begitu dia. Aduh. Itu pau hebat. Sekarang ni jadi hampa. Lagi. Good distribution. He's read that one absolutely perfectly.
Hakim. Yes, Hakim. Alamak. Mati. Tidak berjaya dengan cara bersih. He's read that one absolutely perfectly. Penyebut gawang. Okey, nampak ni. Betul bagi. Offside. Apa pula ni? Oh. Betul lagi. Nampak Hasan yang kuda naik. Tunggu Oh, saya malang kali. Bola cuba untuk ya. Kalau bagi Beto untuk coba tendang. Terlalu tinggi. Tidak ada peluang itu. Terlalu tinggi semangat. Itu membawa bola tadi Good distribution. That's good. He's read that one absolutely perfectly. What intercepting. He steps up to steal the ball. Dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Ulang tayang. Ini dia video. Kelajuan 30.7. Salah. Kelajuan 66.4. Jarak je kot. 7. Jarak je kot. Untuk sampai sini. Finds his teammate. He's read that one absolutely perfectly. That's nicely played. That's great determination. Tema percaya menyelamatkan keadaan. Tetapi malang FSS percaya kita sini seterusnya. Walaupun ni lewat AI. Michael Edison ni pemain terbaik. Untuk pusingan kali ini. Perlawanan kali ini. Jangan mencabar kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, jumpa lagi. Mari.